Lalu basuh pakaian ni kembang gaya dia. Kalau basuh pakaian ni cut gaya dia. Kempih gaya dia. Kemud gaya dia. Kena basuh kulit tangan sama sekarang ni 20-26 kot. Kemisi lah. Betul tak step yang korang buat sebelum korang basuh baju korang? So, sebagai seorang pekerja sebuah kedai butik ataupun retailer selama 3 tahun lebih, berdasarkan pengalaman aku, soalan favourite yang aku selalu dapat daripada customer adalah, "Dek, Kalau lepas basuh pakaian ni tu tawan dia. Lalu lepas basuh pakaian ni kembang gaya dia. Kalau lepas basuh pakaian ni cut gaya dia. Kempih gaya dia. Kemud gaya dia. Jadi saya kaitkan dengan dia lah. usually dekat dalam pakaian tu sama ada dekat bahagian collar belah belakang ni ataupun pada belah bahagian bawah pakaian korang, kiri atau kanan, dia orang akan sediakan satu tag. So dekat tag ni akan ada guidance on how guys supposed to wash your clothes. So dekat sini nampak ni ada logo-logo ni. Logo ni bukan saja-saja dia letak tau, logo ni ada maksud dia tersendiri. So nanti aku letak gambar dekat sini. Kalau korang rajin korang baca. Mana-mana logo ni, salah satunya ada setengah tu korang tak boleh masuk kain tu dekat dalam raya. Sebab lepas korang masuk nanti dia akan kecut. So material kain tu tak tahan untuk absorb heat daripada raya tu. Ini ada certain pakaian tu korang tak boleh lepas basuh korang terus jemur bawah cahaya matahari. Sebab bila korang jemur nanti warna dia akan pudar. Something like that, korang kena jemur bawah bayang, bumbung ataupun bawah shade. Ada certain pakaian korang kena basuh at certain level of suhu yang bersesuaian dengan material kain tu untuk korang basuh. And then mostly pakaian recommended untuk basuh tangan. Tapi siapa dia rajin kan nak basuh kulit tangan sama sekarang ni 20-26 kot. Kemisi lah. So dekat mesin korang dah siap sedia dah, macam-macam mood ada kat mesin korang tu. Korang just kena pandai pilih which one is the most suitable one for your clothes. And then kalau untuk bab jaga warna, masa korang basuh, korang jangan campur pakaian korang yang warna gelap dengan warna cerah. Ataupun contohlah paling senang, kalau hitam, korang basuh dengan pakaian yang warna hitam je ataupun warna yang similar, hitam biru gelap, something like that. Jangan campur dengan pakaian yang hitam campur dengan putih ataupun color-color kaki, sekali cerah, color kuning. So that's why bila korang basuh nanti color luntur ataupun warna dye warna untuk pakaian tu dia mudah. So harap membantu. Kalau korang suka ilmu ni, korang boleh tekan button like, follow, share, komen pendapat korang betul ke tak betul. Korang boleh fact check aku kalau aku salah, boleh betulkan aku. And insyaAllah, thank you guys. Follow.